Pisang import, bukan pisang meh, pisang awak, pisang rasali, pisang berangan. Yang di sini tak dicukai. Bacalah dulu, jangan berdaya dulu. Nak makan avocado, awak orang ada pendapatan tinggi, orang kaya, makanlah. Tapi bayarlah sikit lebih. Datang di sini, Menteri Besar minta berapa? Senarai 11 projek. Bisik dengan Menteri KPT, lagi 12 projek. Sempat 2 minit dengan Dr. Hatta, dah 5 projek. Tapi cukai tak mau bagi. Kalau boleh tak payah kutip cukai. Nak free semua. Dari mana wang itu? Dari cukai. Kita nak cukai ni, kita buat keputusan. Nak cukai orang miskin, seperti mana sekarang dicadangkan GST. Saya nak bagi faham. Kerana kadang-kadang rakan-rakan pembangkang mereka, GST lebih baik. Ni, fahamlah ekonomi sikit. GST ni maknanya broad based tax. Faham tak? Cukai semua, walaupun rendah. Cukai gula, cukai tepung, cukai makan, semua, rakyat semua kena bayar. Itu GST. Tanya saya, itu sistem baik, senang. Cukai semua. Tapi saya tanya, nelayan, pekebun kecil, pekerja peringkat bawah, tukang cuci jalan, nak kena cukai juga. Jadi sebab itu kita kata, belum sedia GST ini. Kalau besok ekonomi kita dah meningkat, gaji minimal semua 4,000 ke atas, cukailah GST pun. Sekarang ini belum. Kadang di Parlimen Pembangkang ni kena bagi kursus sikit. Boleh Menteri Besar bagi atur kursus sikit. Dia nak sedap gitu. SST tak bagus. GST. Kamu faham ke baik GST? General Services Tax. You tax everybody. Walaupun kohortnya dia efisien. Bagi tanya Kementerian Kewangan, Ekonomi, KSU Ekonomi ada, KSP ada. Itu lebih baik, lebih mudah. Tak payah pening-pening kepala nak itu. Senang aja. 6% semua bayar. Tapi saya nak tanya, kalau 6% semua kena bayar. Mengapa orang miskin kena bayar? Mengapa orang menganggur pergi makan kena bayar? Jadi saya minta faham tangguh. Ni juga nak jadi bahan politik. Tak ada benda nak kutuk-kutuk itu. Baik, jadi kita kenakan SST. SST ni maknanya kita cukai barang-barang import. Baru ni masuk dalam barang import. Cukai, pisang, dah mengamuk. Pisang pun import. Kita tanam susah payah di Lumut ini, kemudian kena import pisang. Pisang import, bukan pisang meh, pisang awak, pisang rasali, pisang berangan. Yang di sini tak dicukai. Bacalah dulu. Jangan berdaya dulu. Nak makan avocado. Avocado ni KSN makan, saya dengar. Ya. Dia mahal. Import. Awak orang ada pendapatan tinggi, orang kaya, dia nak makan avocado, makanlah. Tapi bayarlah sikit lebih. Codfish. Codfish dari mana? Alaska ke mana, saya tak tahu. Codfish dari mana? Zamri? Mak Sabu tahu codfish dari mana? Mak Sabu lain daripada ikan terubuk dengan ikan keli, dia tak tahu. Codfish ni import. Dah mahal. Jadi kita cukai lah SST codfish. Tapi kalau tak cukai, nak ambil wang dari mana nak buat hospital Manjung? Tak ada. Nak buat jalan. Saya nak bagi tadi 10 juta untuk sekolah-sekolah tentera, kem tentera. Untuk baiki sekolah-sekolah mereka. Kita nak buat kapal baru. Nak beli pesawat baru untuk pertahanan negara kita. Dari mana wang itu? Dari hasil cukai. Cukai kepada siapa? Cukai orang miskin? Cukai orang sederhana? Atau cukai orang kaya? Cukai orang kaya.